Okay, soalan 7. Rajah 7 menunjukkan sebuah segi empat berukuran 3y meter panjang dan 2y meter lebar. Sebahagian daripada segi empat tepat itu dipotong kepada bentuk segi empat sama yang bersisi y meter. Cari julat nilai y jika luas yang berlorek adalah sekurang-kurangnya y kuasa 2 tambah 4 meter persegi. Okay, jadi sebabkan dia kata luas berlorek adalah sekurang-kurangnya y square tambah 4. Jadi kita akan cari luas ini. Okay, jadi sekurang-kurangnya itu maksudnya lebih besar atau sama dengan y kuasa 2 tambah 4. Okay, jadi luas yang kawasan berlorek ini adalah segi empat tepat, iaitu 3y darab 2y tolak luas segi empat sama, iaitu y darab y. Okay? Jadi kita selesaikan saja kesamaan ini. Kita akan dapat 6y kuasa 2 tolak y kuasa 2 dan tolak y kuasa 2 tolak 4 lebih besar daripada kosong. Okay? Kenapa kita jadikan dalam bentuk macam ni? Sebab dia adalah ketak samaan kuadratik. Jadi 6 tolak 1 tolak 1 tinggal 4. Jadi 4y kuasa 2 tolak 4 lebih besar dari kosong. Dalam kes ini kita boleh bahagi dengan 4 kedua-duanya ataupun ketiganya. Jadi dapat y kuasa 2 tolak 1 lebih besar dari kosong. Jadi seperti biasa, untuk walaupun dia cuma ada A dan C, kita kena lukis graf. Okay, grafnya. Dan cari punca-punca. Jika ini adalah persamaan, kita akan dapati negatif 1 dan 1. Dan disebabkan dia adalah lebih besar bermaksud dia adalah berada di luar ini. Jadi jawapan y itu, y mungkin lebih kecil sama dengan negatif 1, y lebih besar sama dengan 1. Tetapi sebabkan kita bercakap tentang panjang, tak mungkinlah panjang itu ada negatif. Jadi oleh itu kita kata y lebih besar sama dengan 1. Okey? Untuk soalan B, diberi bahawa alfa dan beta adalah punca-punca bagi persamaan 2x kuasa 2 tambah 6x tolak 3 sama dengan kosong. Cari nilai bagi alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2. Jadi, diberitahu ini adalah punca-punca bagi persamaan itu. Kita boleh dapatkan hasil tambah punca dan hasil darab punca, iaitu alfa tambah beta daripada punca-punca dan daripada persamaan menggunakan formula negatif B per A. Jadi negatif 6 per 2 sama dengan negatif 3. Dan hasil darab punca iaitu alfa beta iaitu C per A, iaitu negatif 3 per 2. Dan untuk menyelesaikan alfa square tambah beta square ni adalah dia ada formula dia, okey, iaitu alfa tambah beta square tolak 2 alfa beta. Jadi kalau kamu kurang pasti tentang ini, kamu cuba buka balik. Jadi buka balik ni, kamu tulis alfa tambah beta darab alfa tambah beta dan tolak 2 alfa beta, kamu akan dapat balik yang ini. Nah, di sini kita pergi sana tu memang kena hafal, tapi di sini boleh dibuka dan dipermudahkan. Dari situ, kita gantikan saja nilai alfa tambah beta sebagai negatif 3. Negatif 3 kuasa 2 tolak 2. Dan nilai alfa beta adalah negatif 3 per 2. Dari sini kita dapat 9. Yang ini kita dapat 3. Okey. Dan jawapannya 12. Okey.